Hari ni kita nak review helmet dryer daripada Capit dan Tobii Performance. Aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Kalau lah korang ada helmet yang semahal macam Alpenstars ni, dah tentulah korang nak benda-benda yang premium untuk jaga dan maintain helmet tu. Salah satu aksesori yang boleh aku cadangkan ialah pengering helmet daripada Capit ni. Sebenarnya aku sendiri pun tak tahu Capit ada keluarkan pengering helmet macam ni. Jenama Capit ni ataupun capit kalau bahasa kita sebenarnya lebih sinonim dengan tayar warmer yang berkualiti tinggi daripada Itali. Jadi sebenarnya diorang ada juga keluarkan helmet dryer yang berkualiti tinggi. Walaupun harga dia bukanlah marahin, tapi sesuai lah dengan kualitinya. Unit kipas yang dia gunakan ni bukannya macam kipas CPU yang jenis murah punya. Dia macam kipas CPU yang berada pada unit power supply ataupun sebuah 3D card yang duduk dekat atas heatsink. Maksudnya dia nampak solid dan berat. Jadi korang boleh tengok dekat sini buatan kipas dia yang solid ni dengan bodi besi ni. Dan dia juga bukannya tiup angin semata-mata. Ada satu lagi butang warna merah ni yang ada heater. Maksudnya kalau lah lepas korang ride dalam hujan ataupun race dalam hujan dan ataupun peluh korang terlampau banyak macam yang buat roti canai dekat cerita lagi-lagi senario tu, boleh dikirimkan dengan cepat dengan gabungan angin dan juga heater. Dia ada bonggol dekat sini kalau korang nampak ni. Dia boleh lock helmet pada kedudukan yang betul supaya angin ni betul-betul masuk ke dalam bahagian tengah. Harganya memanglah tak marhain. Tapi kalaulah dibandingkan dengan harga sebuah helmet Alpenstars ni yang hampir kepada RM6,000, nampak macam matching yang bagus. Jadi kalau ada yang berminat untuk dapatkan pengering helmet Capit ni, kami boleh dapatkan untuk anda. PM aja, personal, kita boleh arrange.